Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak. Kita jumpa lagi. Tadi siri pertama mengenai hukum-hukum indeks. Sekarang, siri kedua, kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Dan kita guna hukum-hukum tersebut. Okey, cikgu harap di minda awak tak buang hukum-hukum tadi. Sebab kita nak guna di siri kedua ni. Okey, kita tengok. Kenapa kita nak guna hukum-hukum tu tadi? Kerana betapa susahnya angkasawan nak membilang ni. Kuning, putih macam mana ni? Tanpa hukum indeks, susah kita nak buat. Jadi, di siri ini, kita dapat menyelesaikan di mana kita ada algebra bersama indeks yang ditengahkan. Cuba kita tengok. Okey, 8. Okey, 8 kuasa X sama dengan 32. Dan soalannya adalah selesaikan persamaan di bawah. Bagaimana anda nak selesaikan? Jadi, kita kena ambil hukum-hukum tersebut. Jadi, jadikan asas dia sama. Okey, kita tengok baris yang kedua, di mana 2 adalah kuasa 3X. Kenapa? Sebab 8 adalah sama dengan 2 kuasa 3. Darab dengan X, dia jadi 2 kuasa 3X. Dan sama dengan 32 adalah 2 kuasa 5. Kalau 2 darab 2 sebanyak 5 kali, dia akan jadi 32. Okey, apabila kuasa asas sama, tengok tulisan putih ni, 2 kuasa 3X sama dengan 2 kuasa 5. Maka kita boleh ambil kuasa, keluarkan kuasa dan kita boleh selesaikan persamaan ini. Okey, di mana muncullah 3X sama dengan 5 dan X sama dengan 5/3. Kenapa 5/3? Ni awak guna pengetahuan sedia ada awak semasa di tingkatan 1 lagi. Iaitu daripada 3 operasi darab di sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan akan jadi bahagi. Maka awak dapat selesaikan persamaan ini. Okey, di dalam SPM banyak dipersoalkan mengenai masalah-masalah ini. Jadi, anda jangan ambil mudah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Selesaikan persamaan 4 kuasa 2X sama dengan 1/8. Cuba student tengok ni, anak-anak tengok ni. Kelainan dia 1/8. Dan asas tak sama. Okey, maka 2 kuasa negatif 3. Kena letak negatif ni, ingat. Kerana dianya 1/8 pecahan. Bukti pecahan tu ada kuasa negatif. Okey, cuba anda lihat semua. 2 kuasa 2. 4 ni sudah jadi 2 kuasa 2. So, 2 kuasa 2 didarab kuasa 2X. Jadi, sekarang asas sudah sama. Cuma kita kena selesaikan operasi darab ini. Maka, 2 kuasa 4X sama dengan 2 kuasa negatif 3. Okey, apabila asas sama, kuasa boleh dikeluarkan. Cuma yang lainnya, cuba awak tengok. 4 darab X sama dengan negatif 3. Jadi, ini bukan jawapan lagi. Kita kena selesaikan juga menjadikan X sebagai perkara rumus. Okey, jadilah negatif 3/4. Di mana nombor 4 ni, operasi darab berada di sebelah kiri, pindah di sebelah kanan menjadi bahagi. Tengok ni. Berada di bawah. Maka jawapannya menjadi X kuasa negatif 3/4. Jadi anak-anak perlu
Sebenarnya dalam SPM ni memang ada ni di kertas 1. Jadi awak semua kena alert lah dan jangan gopoh. Awak kena apply dengan hukum-hukum di siri pertama tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, selesaikan persamaan lagi. Cuma bezanya di sebelah kiri ada algebra, kuasa yang mempunyai algebra. Di sebelah kanan pun kuasa mempunyai algebra. Jadi, awak kena tukar dulu asas nombor yang sama. Jadi, kita pilih 2 sebab 32 adalah 2 kuasa 5. Dan 4 adalah 2 kuasa 2. Dan kuasa 3x ni awak ambil je ke bawah. Jadi, teruskan, kekalkan macam ni. Dan seterusnya, apabila asas sama, kuasa awak boleh keluarkan. Di mana 5 darab 3 menjadi 15x. 2 kuasa 2 darab 7x tolak 4 jadi 2 darab 7 jadi 14x. Dan 2 darab negatif 4 menjadi negatif 8. Okey, macam mana ni? Kiri kanan, belah ni ada x, belah kanan pun ada x. Jadi kita pindahkan dia ke sebelah kiri, menjadikan positif 14x kepada negatif 14x. Jadi kita tolak seperti biasa. 15x tolak 14x menjadikan x sama dengan negatif 8. Jadi student semua, walaupun berada di dalam hukum indeks, tapi sebenarnya algebra pun akan dipersoalkan di dalam indeks. Jadi student, jangan panik, jangan gopoh. Awak hanya apply je hukum-hukum indeks. Ini adalah hukum indeks yang ketiga, iaitu pendaraban kuasa. Dan setelah asas sama, awak keluarkan dan awak dapatlah jawapannya. Ini bukan persamaan, tetapi awak menggunakan hukum-hukum untuk menunjukkan bukti bahawasanya sesuatu ungkapan ini boleh dibahagi tepat dengan nombor yang dikehendaki. Okey, untuk soalan ini adalah soalan SPM yang telah dikeluarkan, di mana tunjukkan bahawa 3 kuasa N tambah 1 tambah 3 kuasa N dibahagi tepat dengan 4 bagi semua integer positif N. Jadi, di mana ini adalah soalannya. Okey, bagaimana tugas anda semua untuk menyelesaikannya dan membuktikan bahawa ungkapan ini boleh dibahagi tepat dengan 4? Kalau jika dilihat sepintas lalu, 3 kuasa N tambah 1 tambah 3 kuasa N, mana ada nombor 4? Jadi, dengan hukum-hukum yang anda pelajari tadi, anda kena keluarkan balik kepada asal, di mana 3 kuasa N tambah 1, awak boleh tukarkan balik menjadi, cuba tengok yang cikgu bulat ni, 3 kuasa N kalau tambah jadi darab 3 kuasa 1. Lepas tu tambah 3 kuasa N. Okey. Dan cuba awak tengok. Kalau ada, selagi ada operasi tambah ni, selagi itu kita tidak boleh selesaikan masalah ini. Jadi, kemahiran faktor sepunya diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Di mana faktor sepunya tersebut? Di mana kalau anda melihat di sebelah kiri,
3 kuasa N darab 3 kuasa 1. Dan selepas tambah dipanggil di sebelah kanan 3 kuasa N. Inilah faktor sepunya untuk indeks ini. Maka awak keluarkan dahulu 3 kuasa N. Okey, tengok. Cikgu keluarkan 3 kuasa N di luar. Maka di sebelah kiri ni, awak buka kurungan. Dapatkan jadi 3 kuasa 1. Okey, untuk sebelah kiri. Selepas tambah, 3 kuasa N kita dah keluarkan. Maka dia hanya dapat tambah 1. Okey? Apabila operasi nombor sahaja, 3 kuasa 1 ni sebenarnya 3. Maka kedua-dua ni kita boleh tambah. Kita boleh selesaikan. Dan jumpa tak nombor 4? Betul tak? 3, cuba tengok. 3 kuasa 1, 3 tambah 1, 4. Maka 3 kuasa N darab 4. Dan sekarang kita telah membuktikan. Anda semua telah dapat membuktikan bahawa ungkapan ini boleh dibahagi tepat dengan 4. Dan hukum apa yang anda guna? Hukum indeks yang ketiga, dan kita buka balik kepada asal sehinggalah mendapat 4. Dan inilah dipanggil boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey, cikgu harap awak semua faham dengan masalah ini. Dan ini adalah merupakan, kalau pelajar mesti ingat bahawasanya soalan ini memang jarang awak jumpa. Tapi soalan ini pernah diajukan di dalam SPM. Jadi cikgu harap awak kena guna kemahiran-kemahiran ini untuk awak dapat menunjukkan atau membuktikan. Okey, dan untuk cikgu nak cakap satu lagi, untuk awak nak menguasai soalan, awak jangan panik. Kalau tengok tunjukkan bahawa, awak jangan panik. Awak mesti tengok yang asal. Kalau 3 kuasa N tambah 1, ini menunjukkan bahawasanya ini adalah indeks dan awak boleh guna hukum indeks pertama. Dan operasi tambah ada. Jadi operasi tambah ada, awak kena fikir. Wujudkan operasi darab dulu. Dapat wujudkan operasi darab dulu, barulah awak boleh menunjukkan boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey, soalan seterusnya ada kelainan sikit. Okey, di mana soalan ini juga diajukan di dalam SPM. Dia melibatkan persamaan. Diberi 3P sama dengan 5Q sama dengan 15 kuasa R. 3 kuasa P sama dengan 5 kuasa Q sama dengan 15 kuasa R. Okey, apabila ada 2 persamaan yang bercantum, jangan rasa ia satu masalah. Kerana awak boleh pecahkan persamaan ini kepada 2 persamaan. Okey, mari kita lihat. Okey, 3 kuasa P sama dengan 5 kuasa Q. Okey, apa ni? Tak apa. Cuba awak tengok. Awak kena fikir dulu. Bagaimana nak keluarkan kuasa? Bagaimana kita nak mengungkapkan kuasa tu? Nak keluarkan. Nak selesaikan dia. Bukan menjadi satu masalah besar. Awak boleh selesaikannya dengan menggunakan hukum-hukum tadi. Di mana 3 kuasa P sama dengan 5 kuasa Q. Okey, awak tengok macam mana jadi? Jadikan dia persamaan 1. Dan kenapa tiba-tiba P tak ada pada 3? Awak kena bahagikan kuasa semua sebelah kiri dan sebelah kanan dengan 1 bahagikan dengan P. Maka hanya ada 3 kuasa 1 sama dengan 5 kuasa Q per P sebagai persamaan pertama. Ini menunjukkan nombor 3 ni adalah sebagai
tajuk. Okey, ni adalah persamaan antara 3 kuasa P sama dengan 5 kuasa Q. Okey, seterusnya kita ambil lagi persamaan, pecahkan lagi. Okey, cikgu pecahkan kepada 5 kuasa Q sama dengan 15 kuasa R. Okey, di sini cuba awak tengok, adakah 15 ni boleh kita pecahkan? Darab berapa sama dengan 15? Okey, cuba kita tengok. Di sini 3 darab 5 sama dengan 15. 3 darab 5 sama dengan 15. Dan kuasa R kita letak di luar. 5 kuasa Q sudah ada. Maka ini menjadikan persamaan kedua. Okey, setelah anda semua berjaya menjadikan 2 persamaan, maka kita ada satu teknik lagi. Teknik dia ganti masuk. Apabila kita sudah, cuba awak tengok warna merah nombor 3 dan persamaan 2 ada nombor 3. Betul tak? Sebab apabila kita nak keluarkan kuasa daripada siri pertama tadi, apabila kita nak keluarkan kuasa, kita mesti jadikan asasnya adalah sama. Jadi seterusnya kita tengok di muka surat seterusnya, di mana persamaan 1 diganti dalam persamaan 2. Di mana, cuba tengok sekali lagi. Tiba-tiba sudah ada 5 kuasa Q per P di dalam nombor 3. Sebab 3 tadi kita sudah ganti dengan persamaan pertama tadi. Maka cuba awak tengok. Semuanya sudah menjadi asas sama. Di mana 5 kuasa Q sama dengan 5 kuasa Q per P darab 5 kuasa R. Okey, bila asas sama, kuasa kita boleh keluarkan. Jadi, di sini kita sudah dapat menyelesaikan sebahagian besar masalah pada hukum indeks ini. Okey, cuba tengok. Kita sudah keluarkan kuasa Q sama dengan Q per P tambah R. Okey, kita sudah keluarkan dan nak keluarkan mesti ingat asas wajib sama di sebelah kiri dan kanan. Okey, apabila asas sama, kita sudah keluarkan kuasa dan kita boleh memenuhi kehendak soalan di mana R dalam sebutan Q dan P. Jadi R sebagai tajuk, Q dan P sebagai penyebut. Inilah trend soalan terkini dalam indeks. Jadi student semua kena fokus betul-betul bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Jadi tiada yang susah dalam indeks. Jadi student jangan fobia dengan masalah indeks ni. Senang sahaja. Awak guna siri pertama, hukum-hukum dan awak applykan seboleh yang mungkin untuk mendapatkan soalan, menyelesaikan soalan sebegini. Mula-mula berada di ada nombor, ada huruf, last kali huruf sahaja jawapannya. Jadi cikgu harap awak jangan fobia dan awak boleh menguasai kedua-dua standard. Dan sebenarnya kesungguhan dalam menguasai sesuatu tajuk akan membawa kejayaan dalam matematik tambahan anak-anak semua. Dan semoga anda semua cemerlang dalam SPM. Sekian dulu untuk sesi perbincangan kita untuk tajuk bab 4 dalam hukum indeks untuk siri pertama dan kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.